Mana lebih untung? Emas kecil atau besar? Apa yang saya ada di sini adalah 3 kategori gold bar. Gold bar item kecil 5 gram, gold bar sederhana besar 50 gram dan juga gold bar besar 250 gram. Walaupun ketiga-tiga item ini sama daripada segi ketulinan, tapi ianya berbeza dari segi keuntungan dalam simpanan. Mengapa saya katakan ia berbeza dari sudut keuntungan? Pertama, daripada segi spread value, gold bar 5 gram ini spread value-nya adalah 9%. 50 gram dengan spread 7.5% dan spread value untuk 250 gram adalah 6%. Itulah spread value bila tuan-puan jual emas-emas ini kepada Public Gold. Lebih rendah spread value, lebih menguntungkan penyimpan emas. Yang kedua, daripada segi gold premium. Gold premium adalah kos upah untuk setiap gold bar. Gold premium 5 gram adalah sebanyak RM10. Bila anda simpan 5 gram ini sebanyak 50 keping, anda akan dapat 250 gram dan bayaran premium untuk 50 keping gold bar ini adalah sebanyak RM500. Tapi untuk berat yang sama, untuk sekeping 250 gram ini, kos gold premiumnya hanyalah RM100. Jadi kita boleh simpulkan gold bar yang lebih besar memberikan keuntungan yang lebih berbanding gold bar yang kecil. Tetapi anda perlu lihat semula apa matlamat anda dalam simpanan emas. Tidak semua orang memerlukan matlamat untuk menyimpan gold bar yang besar. Sebagai contoh, untuk pendidikan anak-anak ataupun untuk persaraan, gold bar yang lebih kecil ataupun sederhana lebih sesuai dan mudah untuk dijual sikit-sikit. Berbanding dengan matlamat yang memerlukan untuk satu kali bayaran, sebagai contoh untuk membeli tanah ataupun kereta secara tunai, maka gold bar yang besar ini lebih sesuai untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Bagi yang ingin memaksimumkan keuntungan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.